Masuk angin kan? Tak keluar angin kan? Rupa-rupanya kat mana Wan Naim? Ni kat bawah ni, keluar kat bawah ni. Oi, macam mana boleh keluar angin kat sini ni? So dia akan reset balik dah. Nampak ni dia reset ni. Reset balik Reset balik. Dia kod dia mana-mana yang faulty apa semua, dia akan padam lah ya. Back it up. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Sempoi Agus. Hari ini saya nak repair aircon kereta saya. Aircon kereta saya ni meragam. Hari tu saya masuk Cameron, naik Cameron dengan family. Tiba-tiba turun bawah, aircon belakang panas. Ini adalah masalah valve fire lah. Masalah servo dia. Bukan rosak pun, tapi mungkin dia punya dah lama ke macam mana ke. Jadi saya nak repair dari sahabat bernam ni, Sungai Besar ni. Saya nak ke Prociviv Vehicle, sahabat saya Bro Naim, di Jalan Seri Manja, Petaling Jaya, untuk tengok apa masalah aircon saya ni. Kalau berjaya, saya akan share dengan anda lah faedah-faedah, dia punya benefit-benefit, untuk sama-sama kita share, berkongsi pengalaman dengan pengguna-pengguna Alphard valve fire yang menggunakan sistem penghawa dingin yang sama. Sebelum ni masalah valve fire ni dia lebih kepada masalah minor lah ya. Aircon servo depan tu ni saya dah ganti. Servo depan saya dah ganti lebih kurang dalam harga semasa waktu tu 500 lebih siap pemasangan macam tu. Yang belakang ni kita tak tahu berapa, tapi kita harap kita boleh perbaiki dengan cara reset semula ke. Jadi saya harapkan Bro Naim ni lah untuk menyelesaikan masalah saya. Jom kita pergi ke Flat Seri Manja. Selepas itu saya dah repair aircon saya ni, saya akan pergi ke Bandar Baru Bangi untuk repair pula kamera 360 saya. Belah kanan ni dia tak berfungsi. Jadi kita nak ke 7K Audio, sahabat saya Nick Tan, nak tengok player Mohawk ni apa masalahnya. Bagusnya saya pasang di 7 Audio, after sales service dia memang bagus. Dia terima repair, dia layan kita punya masalah. Jadi itulah yang sepatutnya kita pertimbangkan dalam pemasangan aksesori ataupun pemasangan part-part penting dalam kenderaan. Kita pastikan servis selepas jualan. Jangan pula kita pasang, hari ni kita pasang, besok dia buat tak tahu je. Dia kata saya dah untung, you buat apa? Jadi di sini pentingnya pengetahuan untuk kita sama-sama mengetahui hak kita sebagai pengguna. Dah sampai kedainya di Mutiara Pro Service Vehicle. Inilah sahabat saya ni, Bro Naim ni. Ni kita try tengok. Saya daripada sahabat bernam ni sanggup datang nak check ni di Mutiara Service Vehicle. Dia terima dengan baik tu. Nak kena tengok ni betul-betul ni. Let's go. Semuanya kereta MPV kat sini ya. Lega lah saya. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Ini ada S5, ini ada Wish, Toyota Wish, ini ada GH20, itu ada S5, ada GH30. Semua kereta-kereta MPV Toyota ya. Baik, saya sekarang berada di Mutiara Pro Service. Saya nak tengok aircon saya ni, Abang Naim ni. Semua ada warna ni. Semua boleh buat lah. Toyota apa semua lah. Tengok kereta semua macam-macam lah. Ada specialist lah. Nak tengok macam mana boleh selesai tak saya punya aircon kat sini. Jom lepas ni kita repair lah. Okey, ni mana ni? Nombor telefon ada bawah ni. Lokasi pun ada kat sini. So tadi aircon dia atas ni panas, tak masuk angin kan? Tak keluar angin kan? Rupa-rupanya kat mana Wan Naim? Ni kat bawah ni, keluar kat bawah ni. Macam mana boleh keluar angin kat sini ni? So dia akan reset balik dah. So reset balik. Sebab masalahnya apa biasanya Wan Naim? Selalu servo tu lah lari. Servo lari? Servo gigi dia tu. Gigi dia. Mungkin selesai lah masalah saya ni. InsyaAllah. Nak selesai kena sampai ni Seri Manja ni.
Dulu saya pernah duduk sini ya. Saya pernah duduk sini tahun 2002. 2002 saya mengajar di Jalan 10 Road 10. Maknanya lokasi dia kat sini je. Pro service saya share kat sini. Selesai masalah aircon saya. Memang kena jumpa pakar lah. Memang pakar tengok ni. Ni orang dia ni. Terima kasih bang. Alhamdulillah. Selesai satu masalah. Kalau kena ganti barang ke apa pun, dia akan bagi tahu yang betul lah. Kita tak ada nak sindung-sindung. Daripada dia niaga lah, niaga dengan baik, InsyaAllah akan berkat lah. So tempat dekat sini saya memang recommend lah untuk aircon kereta Toyota khasnya. Di sinilah saya dapat selesaikan masalah saya. Kalau pergi salah kedai, semua nak suruh tukar barang. Jadi kita dah pergi tempat yang betul lah, di Pro Service Vehicles Sdn Bhd. Saya share dia punya nombor telefon kat sini. Ini kedai dia jugalah. Ini kedai dia juga. Nampak tu, ada Camry, Lexus, Estima model baru, ada Harrier, AGH 20 ni memang lambat lah. So BM pun ada. Saya nak test aircon saya setelah dah tukar, dah repair dekat sahabat saya, Bro Naim, dekat Jalan Klang Lama. Jadi inilah untuk kontrol aircon belakang. Pada waktu tu masalah aircon saya tak sejuk. Sebenarnya apa masalah aircon belakang tak sejuk ni? Pertamanya ialah berpunca daripada servo motor aircon lah. Sebenarnya valve fire ni ada dua bahagian. Dia ada blower depan yang boleh kontrol kat depan tu, dan juga blower belakang yang sebenarnya terletak di bahagian ni, pillar belakang ni. Belakang ni, dalam ni ada bunyi. So yang depan belakang dia boleh kontrol dua-dua lah, sama ada nak kontrol depan atau kontrol belakang. Yang ini pun ada bahagian belakang untuk kontrol. Jadi sekarang dah okey dah. Sebelum tu panas ni, keluar panas. Dia ada dua penyelesaian. Penyelesaian pertama mestilah tukar lah. Tukar barang memang mahal. Tetapi terima kasih pada Bro Naim. Dia reset dulu. Kalau dah tak boleh reset, baru tukar barang. Jadi reset ni kita perlukan kepakaran, dan saya memang suggest lah kedai ni. Kedai memang terbaik lah kat sini. Nombor telefon saya share. Jadi jangan lupa untuk telefon Bro Naim di pusat servis ni. Saya memang akan servis kat situ nanti. Saya memang beri 5 bintang untuk pusat servis ni.